tengok ini layer untuk soundproofing supaya bunyi dia solid. Ini barang daripada Hemos. Saja unboxing. Dapat apa-apa hal kan. Sebenarnya ni sinki besar. Ramai yang kata kalau nak beli sinki, beli yang satu besar terus dalam kan, supaya mudah. Tapi yang ni sinki double, dia besar. Aku fikir aku memang pakai sinki yang double. Kalau single, aku mengganggu urusan harian. Contoh macam kadang-kadang beli ayam, nak defrost ayam kan, nak defrost ayam beku. Kalau pakai sinki besar, kau letak, dah tak boleh guna sinki tu. Kalau pakai sinki double, sebelah boleh defrost, sebelah boleh guna sinki macam biasa. So yang ni brand Hemos. Ni Hemos Handmade Custom Sink SAS 304. Jom kita tengok mana dia punya kualiti. Bismillah. Ni dia packaging dia. Macam kau tengok kat sini dia double tapi yang satu ni besar, satu kecil. Dia bukan double yang tengah-tengah tu. Kita bagi jaring ni. Satu bag ni dalamnya ada hose-hose rasanya. Lah ada hose, ada tempat strainer bawah tu, dua-dua boleh set lah. Kalau sinki yang baik boleh ketuk tu dia macam ada soundproof. Kau tengok ini layer untuk soundproofing supaya bunyi dia solid. Walaupun dia double, tapi satu besar, satu kecil. So besar, cukup besar. Lepas tu texture dia ni, tahan cala. Ada logo Hemos kat sini. So kalau korang berminat dengan sinki besar ni, link ada kat bawah.